Setiap hari kita melangkah ke tempat kerja yang sama, tapi kadang-kala kita lupa siapa yang ada di sebelah kita. Kita terlalu sibuk pada tugasan sampai kita nampak satu sama lain. Kadang-kala dalam sibuk menjaga kepentingan diri kita sendiri, kita lupa orang sekeliling yang memerlukan perhatian kita. Halo, tolong buka. Siapa itu? Wah, you sangat biadab ah. Kan saya sudah lama panggil you buka pintu. You jalan saja. Hey, you lagi biadab dari I. You panggil I hoi. You ingat I tak ada nama? At least you nampak saya mah. Kenapa tak buka? Hello, apa hal ini? Salah faham sering berlaku apabila perkara kecil tidak dibawa bincang dengan penuh kesabaran. Besok kita perlu kumpulkan tim kita di sini. Kita perlu bertindak sebelum terlewat. Betul cakap Shermaine dan Chris. Kita semua ibarat kain yang berbeza, tetapi kita punya matlamat adalah sama, iaitu menghasilkan langsir yang cantik. Sama juga kita. Walaupun kita berlainan bangsa dan agama, kita tetap satu rakyat Malaysia. Jadi, untuk mendapatkan suasana yang harmoni, seharusnya bermula dengan kita semua. Setuju tak korang? Inilah semangat keluarga MK. Bersatu, maju bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberi arahan, tetapi menyatukan setiap perbezaan. Kenapa tak buka? You ingat I tak ada nama? Perubahan tidak lahir daripada seorang sahaja. Ia jadi nyata apabila kita saling menyokong bersama. Inilah Madani dari hati untuk negara tercinta.